Yeah, 17.5 hari Ahad pagi. Bangun semua. Bangun. Kita macam biasa. Hari ini hari biasa Ahad pagi lah kita ride. Dan ini adalah hari ke-8 tahun anniversary AMW X AMW Penang berjumpa di Nasi Bambu. Kadang-kadang kita jumpa di Cameron, kadang-kadang kita jumpa di Nasi Bambu. Tapi dua tempat ni biasanya. Tapi tahun ni kami memilih untuk berjumpa di Nasi Bambu. Alright. So siapa yang terlepas video ni mungkin dia pergi tahun depan. Ride yang ke-9 tahun. Sebab ini 8 tahun kan, baru 8 tahun kan. Dan macam biasalah akan tunjukkan suasana ride, suasana yang peralihan tahun daripada dulu punya ride dulu sampai sekarang. So apa yang berbeza? Right? Sebelum kau ada sampai sejahtera, welcome to channel Apa Sayur. Jangan lupa like dulu dan double follow. Sampai baru tengok first kan. Tengok video ni, korang mesti rasa macam apa lah. Channel ni buat apa ni? Ada buat ride ke, buat belajar ke, apa ke? Tak, saya semua bang. Kalau abang pakai motor, abang ada motor je abang kena follow dah. Tak payah buat apa, kena follow dah. Sebab kita ada macam-macam. Kita ada buat suasana ride, suasana event, kita ada pembelajaran, kita ada pengajaran dan kita ada macam-macam lagi run. Dan tanpa berlengah lagi, kita akan tunjukkan macam mana suasana ride pada Ahad pagi. Let's go. Apa lama sangat tukar motor semua tiba-tiba tak ada cover exhaust. Aku betul allergic betul lah aku. Tak boleh. Aku macam boleh mata ni bila ramai-ramai kelompok semua cun-cun tiba sebiji yang owner. Tak apa-apa ke? Satu benda okey. Keluarkan tangan daripada keluar. Satu benda okey. Damn. Jangan lupa YT pergi tengok. Ni ride pergi tu Terengganu, ride ke Terengganu yang Sena AV. Lampu malam menurun bagai jadi saksi. Motor senyap tapi toga dia ganas lah. Tinggal belakang bukit hijau lalu depan mata. Sawah luas tenangkan jiwa. Kadang diam sambil tengok suasana. Sebab tak semua tenang boleh dibeli harga. Singapura makan tepi jalan. Cerita lama jadi bahan. Tertarik panas atas tangan. Gelap memperubat tekanan. Angin jalan teman kita. Langit luas depan mata. Tak cari kaya sekelip. 5 minutes later. Mata cukup ride sama ketawa. Dari pagi sampai senja. Satu jalan satu cerita. Kalau tanya mana keluarga. Ahmad Motor Works bersama Rancen. Dah sampai Arendar untuk isi minyak. Tapi kecundang 2 biji. Kecil dengan member Ayuh seorang. Minyak habis. Dah lah buat slow. Lepas tu kat belakang tank kecil. Mana masanya? Kita semua tank besar. Dah tahu tank kecil. Apa tak duduk depan. Senang nak tengok. Ini jauh ni. Berapa kilo agak-agak? Lebih 10 kilo ni. Jauh baik. Macam mana nak datang balik 10 kilo? Jauh. Kalau nak tunda. Tak apa. Kita try call jap. Tengok kalau boleh tunda, kita tunda. Dan nanti kita update lah. Sai dekat Tapah. Arena Tapah. Game Penang. Arena Tapah. Sama kita dengan dia lebih kurang sampai ni. Kalau betul-betul dengan kelajuan macam ni. Tapi dengan kecil tu tak tahu lah macam mana. Kita update lagi. Bye. Bila orang tanya Itulah, nak sangat bawa motor modi. Orang dah cakap modi ni kena maintain, bukannya bawa slow. Kan minyak habis tu. Nasib tak kau. perjalanan yang kita kongsi bersama. Meanwhile, Tapi jeruan dan jalan raya. Weekend vibes. Wait a minute. Who are you? Enjin bunyi pelan-pelan. Kawan-kawan semua 5 minutes later. jalan. Hey. Pagi-pagi matahari baru bangun. Helmet sarung terus keluar berkumpul. Ada solo, ada konvoy panjang. Dari Ceras sampai hujung ladang. Mak ayah, member, abang dan adik. Semua ride cari momen cantik. Kita dah sampai dah. Cak dah makan lagi. Sebab videographer sibuk pergi ambil air. Aku dah lapar, makan juga. Okey, tu nak beritahu. Dalam ni semua MW Penang dengan MW Cedah je. Ni Ahmad Nasai Penang performance main deck tu dia. Ni Ahmad, ni Ahmad juga. Ni Ahmad juga. 3 Ahmad dalam ni. Kalau korang ada Ahmad juga, sila komen. Ni lah makan-makan dia. Tengok penuh meja. Tak tahu lah. Aku sel lepas ni lauk atas meja, makan kat bawah. Penuh sangat ni. Dan untuk pengetahuan korang, ni adalah ride yang ke-8 lebih kurang lah.
Lebih kurang 8 kot sejak MW ditubuhkan lah. MW lebih kurang agak 11 tahun lah. Abang saya 10 tahun kot, sebab dia lambat setahun. Saya dah melompat, dia pun nak merangkak. Kerah. Dan untuk bang tuan-tuan, kali ni yang paling ramai. Ini yang paling ramai. Ini pun sebab last minute ni. Dan tak ada buat konten-konten ke tak ada apa ke, kita up poster je. Okay, so tanpa melengah lagi, dah kapal pun lapar, jom makan. Okay, ride kali ni agak okey, tapi ada sikit kecewa lah. Ada minyak habis. Yang tukang tunda pun minyak habis. Itu yang masalah tu. Kecil-kecil. Makan guys. Cameraman pun tak sentuh lagi lauk dia. Saya nak habis makan lah. Penat. Tadi dah beri spot pagi 500 meter nak pergi ke flyover. Minyak habis. Motor minyak habis. Kawan dah tunda. Kawan pun minyak habis. Dua-dua tolong. Mana motor-motor yang kita nak potong ni, semua potong kita balik. Makan lah guys. Kita nak barai ni. Bye. Okey, kembali kita kepada rancangan kali ini. Okey, kami sebenarnya daripada Penang. Plan last minute, asalnya bawa 10 orang, tapi yang datang tiba-tiba kira orang 1, 2, 3, tiba-tiba ada 19 biji orang. 19 biji motor. So perjalanan daripada awal, daripada Penang sampai paruh jalan tu agak lancar. Lepas pada Tapah, baru ada sebiji motor ni tayar bocor. Depan belakang lah tu. Sebaik kita keluar ke Bido, ada jumpa kedai uncle tu. Sebaik dia buka hari Ahad. Hari ni hari Ahad memang susah nak jumpa kedai. Tukar depan belakang tayar dan ke sini. Kita lambat lebih kurang setengah jam kot. Perjalanan sampai ke sini memang alhamdulillah so far so good. Meriah tekannya banding yang sebelum ni. Hari ni lagi lancar. Mantap. So, Assalamualaikum guys. So, kita daripada Ceras lebih kurang berapa biji lah? 7 biji 8 biji. Berapa biji tadi ya? Kita pun tak kira 7 biji. Kita sebenarnya bergerak lambat sikit guys sebenarnya. Kita bergerak lambat sikit, kemudian kita rushing sikit lah. Tapi sebelum sampai ke stesen minyak Tanjung Malim, 2 biji tertinggal sebab minyak habis. 10 kilo kita orang kena patah balik untuk rescue. Kemudian masa rescue tu pula stesen minyak pula blackout. Jadi masalah sikit. So kita terpaksa exit ke Berang tadi, untuk cari stesen minyak untuk top up yang tadi rescue tu lah. Kemudian kita sambung ke sini lah. So perjalanan kita maintain dalam 14 ke 15 GPS lebih kurang. Okey lah, so far alhamdulillah cantik dah sekat ni. Harap cuaca balik nanti cantik jugalah. Jalanan agak adventure yang mana unexpected yang berlaku masalah semua, tapi semua nasib baik, semua selamat lah. Tapi so far enjoy lah. Assalamualaikum. Kami daripada geng Amir Motor. Follow geng-geng Ahmad Motor. Support kawan-kawan ride daripada Penang. Main nasi bambu. Semoga semua perjalanan baik, mai pun baik, harap balik pun baik lah, insyaAllah. Cek Ahmad Motor. Hari ni first time saya pergi konvoi ikut dengan Ahmad. Lama ni duk pergi pun nak pergi takut sebab mereka semua dah jual dah motor, dah kahwin dah, tinggal saya seorang saja. Ni saya pergi pun sebab saya beli motor baru kat Ahmad kan. Siapa nak beli motor boleh lah tanya Ahmad, tapi suruh dia buat spek siap lah. Motor saya dia bagi standard lah, kena duduk belakang. Sebelum ni saya tinggal mereka, tapi lah ni mereka tinggal saya balik lah. Okay, alhamdulillah kita dapat jumpa MW Penang dengan Ceras lah. Alhamdulillah boleh mengeratkan hubungan silaturahim. Okay, semoga Ahmad Motor terus maju dan sukses lah. Ride kali ni best lah. Ada Ahmad Motor Penang dengan Ahmad Motor Ceras LC 65 Jet 4. 1 kilo arena minyak habis. Sebelum sampai So ride hari ni sangat syok. Rasa best sebab dapat mengeluarkan segala binatang buas. So harap lepas ni MW buat lagi ride macam ni selalu-selalu supaya boleh melepaskan kepuasan. Dengan Zoom Seronok sebab saya seorang je perempuan solo ride. Saya seorang je perempuan yang diorang kejar. Saya perempuan yang di barisan hadapan. Saya naik motor 5V1 65, tapi semua duduk belakang walaupun semua ada jet. Dia ini tinggal. kita sekarang kat nasi bambu. Kita kat sini ada ramai tunjuk sana kan. Ramai sikit. Kau ni macam tak ada reaction dah kan. Okey, 2 botol minyak habis. Yang pertama, macam mana minyak boleh habis? Tadi minyak full, isi full. Lepas tu bila tengah jalan tu ada miss satu R&R. Kalau berhenti dekat R&R Rawang, mungkin sampai lah dekat R&R Tanjung Malim. Dahsyat. Sebelum pergi Kanjor tu pastikan tank full. Pengalaman ini memang best. Terbaik lah. Agak fresh lah. Tengah ada speed dalam 14, 15. Tayar pecah. Nasib baik tak itu. Kanan lah. Google cari kedai motor. Akmal jumpa Akmal. Maulah. Tapi semua dah settle dah lah. Okay, kita sudah pun sampai ke hampir penghujung rancangan. Makanan pun sini macam biasalah. Setiap tahun memang terbaik. Bukan setiap tahun, memang setiap hari pun kalau datang pun memang sedap lah. Memang terbaik. Servis memang laju. Sekarang pun dah baru. Dulu beratur cara lain. Sekarang dah makin laju. Ucapkan tahniah kepada MW Penang juga kerana membuat ride kali ni. Sebab biasa MW Ceras jarang lah tiba-tiba nak panggil buat ride. Tapi biasa MW Penang yang akan bagi tahu, minggu depan ada ride. Saya dah satu lagi sebab saya banyak sangat. Tadi pergi Terengganu kan. Bawa habis Terengganu, sini pula. Lepas tu minggu depan Penang pula. Lepas Penang tak tahu mana lagi. Banyak lah. Tak terfikir untuk buat ride lah. Ride ni salah satu untuk kita menjalinkan hubungan talian yang lebih akrab lah. Kuah yang lebih bagus antara semua. Mana ada yang tak kenal tiba jadi kenal campur. Kita tak kisah kau bengkel mana ke, kau buat kat mana ke, kau motor apa ke, tapi at least dalam konvoi tu boleh serasi lah. So kat sini walaupun ride tu Kita siap tolong aja. Tayar bocor, kata siapa nak jalan terus tak ada. So kita tak apa, kita datang sekali, buka tayar semua sekali. sama macam kami. Tadi sampai ke Shell, lepas tu minyak habis, kita volunteer. Kita patah balik 11 kilo. 11 kilo patah balik dengan yalah. Sebab kita kena faham budak-budak ni nak racing. So tadi ada bas, kita pasal elak sebab bila bas orang naik masuk ke emergency lane tu, aku ada kat situ. Budak semua kalau kabut
dah angkat kepala semua macam tu lah. Tapi nak buat macam mana sebab itu kalau kita nak patah balik memang sangat jauh lah. Dan kita terpaksa one way itu memang off record lah, memang tak ada. Dan kita pun tak benarkan siapa-siapa pun buat macam tu lah. Tapi sebabkan kami mengambil risiko sendiri dan saya pun jelah dah berkawan berkicap menunggu tepi highway, saya terpaksa lah menanggung risiko, risk and reward. Kau kena faham, merisikokan diri untuk apa? Baloi tak? Kalau aku tadi aku rasa baloi, aku rasa 11 kilo aku rasa aku boleh adapt, okay, aku buat. So kepada yang tak tahu cara nak jaga macam mana, ya sebab jalan tu kan sengit, bengkok, kadang-kadang ada belah sana tak nampak, blind spot. Tu kena faham. Kau kena anggap kau orang yang tengah bawa tu. Apa macam mana kau nak bagi tahu sign yang kau tengah one way. So benda tu nak kena tahu. Sebab ada orang tak tahu, ada orang tak faham. Itu saja untuk kali ni, dan insya-Allah kita tahun depan mungkin kita akan buat mungkin lebih proper lagi. Mungkin kita buat lebih menarik, mungkin cameron ke ataupun mungkin ada game, mungkin ada kita buat, mungkin kita sewa day one terus, siap ada makanan, maknanya dia tak kalau duit minyak je. So mungkin boleh, insya-Allah kita cuba. Sebab kita tak pernah buat lagi. Mungkin tahun yang ke-9 kita perbaiki lagi bagus. Dan terima kasih banyak semua yang tengok video ni, yang masih lagi support MW dari dulu sampai sekarang, dah boleh buat kat rumah, yang siap ada nyamuk-nyamuk bawah flat kan. Aku dengan berhujang panas dekat rumah sampai sekarang lagi masih lagi tengok video ni. Dan mungkin ada yang dah jual motor, ada pun main balik ataupun tiba-tiba nak join balik, join je boleh. Jet ski darat pun kita layan Novo ke apa ke, LBX ke apa ke, layan je. EV ke apa boleh. So aku rasa nanti balik pun aku rasa cameraman pun dah busy, aku dah busy. Aku terus closing kat sini lah. Terima kasih banyak semua yang menonton. Jangan lupa subscribe, like and share dan komen apa pendapat korang, dan mana lagi tempat yang korang rasa korang nak suggest yang kami belum pernah pergi lagi. Komen di bawah. Bye. Assalamualaikum. Fly biru-biru. Meanwhile, Exhaust bangun jiwa, kunci pusing enjin terus bersuara. Helmet lock niat pun sama, hari ni bukan nak race cuma nak rasa. Road clear konvoy bergerak, sinyal kiri kanan semua sepakat. Ada yang baru ada yang otai lekat, atas jalan semua dah dia hilang sekejap. Yeah 15 LC dengan X1R, bunyi berbeza satu radar. Bila throttle tarik perlahan, masalah hidup tinggal belakang. Bukit hijau lalu depan mata, sawah luas tenangkan jiwa. Kadang diam sambil tengok suasana, sebab tak semua tenang boleh dibeli harga. Singapore makan 5 minutes later. Rosak rambut aku. Dah rambut bawa semalam, baru buat kat salon semalam, RM515 habis. Color hijau. Rosak terus hari ni. Hey, by the way, alhamdulillah semua selamat pergi dan balik. Semua dah sampai dah. Lepas ni kita akan bersurai, kita pergi bengkel, letak motor, lepas tu ambil kereta balik. Saja kot nak beritahu. So far okey, semua motor okey, cun-cun. Ada beberapa motor yang kita bawa ni adalah motor jual. Kita jual beli motor. So memang terbukti bang, abang-abang semua. Kami jual motor, memang kaminya motor boleh ride, boleh jalan-jalan apa semua boleh. Bukannya motor-motor kami jual tu motor rosak tak. Dan motor ni kita akan servis balik. Sebab kita jalan kan, so kita akan servis balik minyak hitam dan kita akan jual lah motor. Tu tanggal lah test drive kan. Motor-motor second. Porsche kata. Pada korang nak beli motor pun boleh juga, kontak je saya. Ada nombor di bio ni kita letak. Kita jual motor, repair motor, servis motor, dyno motor, apa-apa yang berkaitan dengan motor. Dan EV lah, siapa yang nak beli motor EV, kita pun buat juga EV. Masih lagi buat EV, dan saya masih menunggu modal nak beli bateri. Mahal sangat bateri dia. Kan aku janji itu hari 10 kb aku nak beli bateri. Mahal sangat bateri dia. 5,800. Mana nak dapat duit 5,800 nak beli bateri saja? Sebab aku nak beli terus high end. Okey, doakan lah. Okay, siapa nak beli EV, harga 4454. Boleh terus kontak saya terus. Saya segan, jangan silu, waste je AMW. AMW Teras, jumpa saya di sana. Kontak admin ataupun kontak saya, kita jumpa. Datang sebab mungkin lepas ni kita banyak lagi ride. Standby motor. Let's go.